mengenai kepentingan ilmu falak dalam masyarakat. Dan apabila kita sebut ataupun berbicara mengenai ilmu falak, pastinya dua elemen yang diberi keutamaan. Salah satunya, Helena, adalah menentukan waktu solat, di mana membantu mengira dan juga menentukan waktu tepat bagi setiap solat fardu. Dan antara lain adalah penentuan awal dan juga akhir Ramadan bergantung kepada pergerakan anak bulan yang dikira menggunakan ilmu falak. Jangan lupa hari raya. Macam-macam hari lagi lah. Baik, untuk itu kita bersama dengan Dr. Muhammadin Abdul Niri daripada Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Assalamualaikum Doktor, terima kasih kerana sudi bersama kami. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Sihat Doktor ya? Sihat. Cera-cera di pagi Isnin ni Doktor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Secara ringkas ni Doktor, apa ilmu falak dan kenapa ilmu falak ini satu ilmu yang sangat penting dalam agama Islam? Baik. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih pihak bernama sudi menjemput saya. Kalau kita lihat mengenai ilmu falak ini, apakah dia ada sudut makna asas lah. Pada peringkat awam kita boleh terangkan ilmu falak ni juga sebenarnya adalah ilmu astronomi. Itu secara asas dan secara ringkas. Tapi kalau kita teliti lebih mendalam secara istilah ataupun terminologi, ilmu falak ni adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang soal pertama pergerakan, kedudukan dan juga kewujudan objek-objek samawi. Ya. Makna pergerakan, kedudukan dan kewujudan objek-objek samawi ini berada dalam ruang lingkup kajian ilmu falak ataupun astronomi. Begitu pemahaman secara ringkas yang kita boleh faham daripada ilmu falak. Dan kenapa ia penting dalam konteks kita terutama sebagai umat Islam, ya? Ilmu falak ni diaplikasikan sebagaimana tadi Puan sentuh, terutama dalam ibadah solat misalnya. Dalam Al-Quran disentuh di situ, as-solatu liduluki syams. Solat itu apabila gelincir matahari maka solatlah. Jadi ilmu apa yang kita nak guna untuk mengetahui soal pergerakan kedudukan matahari? Sudah tentu ilmu falak. Kemudian soal kenampakan hilal, begitu juga perubahan kedudukan fasa-fasa bulan itu semua berada dalam ruang lingkup ilmu falak. Dan ketika mana kita hendak menentukan arah kiblat, kita perlukan ilmu falak, hendak tentukan di mana kedudukan bukaan sudut daripada utara kepada kedudukan Kaabah misalnya. Dan itu memerlukan ilmu falak, atau lebih terperinci dalam ilmu falak dia ada ilmu hisab, trigonometri, geometri, dan itu semua melibatkan aplikasi yang kita sentuh tadi, soal pergerakan, kedudukan dan kewujudan objek samawi. Pengetahuan itu diaplikasikan dalam ibadah kita sebagai umat Islam. Itu mungkin secara ringkasnya apa yang orang kata tu pengertian tentang ilmu falak. Tetapi mungkin doktor boleh jelaskan dengan lebih terinci dalam kita mengetahui ilmu falak itu sendiri, bagaimana sebenarnya ilmu falak ini membantu dalam menentukan waktu solat, arah kiblat dan juga awal bulan Islam seperti Ramadan dan juga Syawal sini, Doktor. Okey, baik. Terima kasih Puan. Soalan bagaimana sebenarnya melibatkan proses know-how, kan? Kalau kita kata ambil lebih tepat, kita perlu tunjukkan kaedah itu. Tapi secara ringkas yang kita boleh kongsikan melibatkan bagaimana contoh kita ambil ketika mana kita hendak tentukan bila masuk waktu solat Zuhur. Kita perlu tahu bila mana kedudukan matahari itu berada di zenith ataupun berada betul-betul di atas kepala kita dan dia gelincir. Dan ketika gelincir itu akan masuklah waktu solat Zuhur. Dan proses pengiraan itu melibatkan hitungan soal altitude matahari, soal perubahan kedudukan matahari. Begitu juga ketika mana kita ambil contoh, kita hendak tahu bila solat waktu solat subuh ataupun waktu solat isyak, yang mana di situ melibatkan perubahan kedudukan matahari ketika terbit dan juga ketika terbenam. Ketika terbit tu ada fenomena falak ataupun fenomena astronomi lain. Ketika terbit kita akan temui fenomena misalnya fajar sodik dan juga fajar kazib. Ataupun ketika terbenam ada fenomena falak yang lain. Kita akan nampak langit dalam bahasa mudah cahaya kemerahan misalnya. Itu dipanggil sebagai syafaq. Dan kita perlu tahu kedudukan itu. Dan itu semua terangkum dalam kaedah penghitungan ilmu falak, dan kita tahu dia punya kedudukan bukaan sudut junaman dan juga
ketika mana dia berada daripada zenith sehinggalah ke bawah ufuk. Agak teknikal juga sebenarnya. Saya cuba faham, saya tengah buat mind mapping. Betul. Dari sini ke sini, sebab doktor tunjukkan, kita kan dulu zaman belajar buat mind mapping. Jadi saya cuba mengaplikasikannya, saya harap saya faham lah. Jadi dia agak mungkin lebih ringkas sikit doktor bagaimana. Doktor kalau pakai kayu tu falak ke tak? Merujuk pada soalan puan tadi, itu menarik. Itu adalah kaedah yang paling sangat asas dan ringkas. Kita ambil kayu ketika matahari masih ada, cuaca masih cerah, kita pasak, kita boleh tahu kedudukan utara benar. Ya, itu lebih mudah saya kira, kan? Mudah untuk difahami sebenarnya. Dan kita bukaan sudut, kita tahu di mana arah barat, kita akan dapat kedudukan arah kiblat misalnya. Okey. Baru-baru ini tak silap saya ada orang macam apa nak meratifikasi ataupun mencari kebenaran arah kiblat itu. Benda ini kan sedikit berubah. Okey, adakah ia masih 298 darjah Celsius sekarang ni lah saja tanya. Menarik soalan puan ni. Sebenarnya soal ketidaktepatan ataupun kita cuba kalibrasi peralatan, dia merujuk kepada teknik itu sendiri. Arah kiblat tetap sama. Contoh lokasi kita di Malaysia, dia sekitar 292, 291 darjah, dia sekitar lingkungan begitu. Cuma bergantung dengan teknik. Teknik yang paling tepat, misalnya kita ambil kaedah bayang. Kerana bayang ni direct, dia terus kepada matahari. Cuma dengan ada perkembangan teknologi, kita ada apps contoh dia. Dan apps ini dipengaruhi oleh keadaan magnetik persekitaran. Jadi akan ada lah ralat ataupun perbezaan hitungan. Jadi soal perbezaan hitungan yang berubah itu bukan kita kata kedudukan daripada Malaysia ke Kaabah contoh dia, tapi teknik dia sendiri. Semakin kita tambah baik teknik kita akan dapat hasil bacaan hitungan yang tepat. So secara ringkasnya 292 darjah itu adalah satu bacaan kiblat yang masih okey. Secara umum begitu, tapi dia faham. 292 adalah perpuluhan. Okey, faham. Okey. Tadi Ustaz cakap kadang-kadang kita lihat senja tu mengikut kemerah-merahan. Merah saya lain, merah Zahan lain. Adakah ini juga punca timbul perbezaan tarikh sambutan Aidilfitri di sesetengah negara? Ada perbezaan itu. Okey, menyentuh soal perbezaan, kalau kita lihat ini berbalik soal kaedah juga. Kaedah yang diamalkan di satu-satu negara itu berbeza. Macam kita di Malaysia, kita amalkan berdasarkan kaedah imkan ru'yah, berdasarkan kaedah ru'yah dan hisab. Ada negara dia menggunakan kaedah ru'yah semata-mata. Ada pula yang menggunakan hisab semata-mata. Dari sudut cara benarkan soal kaedah mana yang nak digunakan, ru'yah ataupun hisab. Cuma dari sudut pengamalan, perbezaan itu menyumbang kepada kita kata adalah perbezaan sambutan. Negara ni dia sambut esok, negara ni dia sambut hari ini. Jadi dia akan berbalik kepada kaedah mana yang diguna. Kaedah ru'yah ataupun kaedah hisab. Kemudian contoh puan sentuh tadi soal penglihatan. Soal fisiologi mata juga mempengaruhi, dan pengalaman pencerap terlibat dalam cerapan. Betul. Selain daripada kita ambil kira juga faktor geografi, faktor latitude satu-satu negara. Dan menarik dia dalam kalender, kita ambil kalender Qamari ini, terutama yang diamalkan dalam agama Islam, dia mengambil kira soal kedudukan ada atau tidak awan itu. Maknanya dalam situasi pengamalan, pengisbatan hilal itu mengambil kira soal lokaliti. Berbeza dengan kalender Gregory matahari yang tidak mengambil kira faktor soal lokaliti. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi sekarang dah pakai app kan, doktor kan. Jadi macam mana kita nak tentukan ketepatan dia? Saya tengok tak nak bulan teringat ingat tak kita raya mengejut tu? Betul. Itu betul-betul mengejut doktor. Okey, berbalik kepada soalan tak teringat tadi kan, cakap ala-ala dah nampak masih kan. Masih relevan ke ilmu falak bila kita dah ada teknologi. Berkaitan dengan ni, soalan sejauh mana ataupun masih atau tidak relevan ilmu falak dalam situasi perkembangan teknologi. Penting kita tahu bahkan untuk menghasilkan apps, kita perlukan ilmu falak tu juga sebenarnya. Di samping kita perlu kaedah pengkomputeran, kaedah pengaturcaraan yang ada dalam disiplin sains komputer. Mana di situ ada sinergi dua bidang. Mana dalam situasi apps atau software perisian terhasil, kita masih perlukan ilmu falak untuk membuat kalibrasi, menentukan betul tak, tepat atau tidak aplikasi ini. Maka di sinilah relevannya
ilmu falak. Kerana dia boleh diguna untuk menentusahkan semula apps atau software itu. Lagipun kalau kita berada di kawasan yang konon-konon lah, tak ada jam, tak ada itu, tak ada ini, tak ada ini, kita pacak je. Betul. Mana pada peringkat asas kita balik juga kepada ilmu falak. Betul. Okey, faham. Okey, doktor, saya nak memahami antara takwim dan juga fiqh. Okey, ada yang mengatakan bahawa dengan ilmu falak ini kita juga boleh tahu tentang kiraan haul. Okey, kiraan hadanah, zakat, penyusuan, tempoh baligh, tempoh mengandung. Ini saya tak berapa nak faham. Boleh tak macam doktor cuba ringkaskan untuk saya? Betul. Merujuk kepada soalan yang diberikan puan itu, mana aplikasi ilmu falak ni selalu kita lazim kita dengar nak bulan, menentukan solat dengan soal arah kiblat. Sebenarnya lebih luas daripada tu. Dia juga diaplikasikan, digunakan seperti tadi penentuan hadanah, tempoh, kita kata tempoh haid, ataupun tempoh kita kata haul zakat. Dia akan balik kepada boleh merujuk kepada kiraan qamari. Mana dalam penghitungan tu, dalam penghitungan qamari sudah tentu dia berbeza dengan penghitungan syamsi. Tapi dalam disiplin kita kata pengamalan fiqh itu, kebanyakannya penghitungan itu berdasarkan kiraan qamari. Maka di sinilah relevan dan pentingnya soal kalender hijri. Mana terutama dia melibatkan kita kata kegunaan ibadah umat Islam, yang mana tidak terhad kepada yang tadi tu, soalan nak bulan, kiblat, ataupun kita kata waktu solat, tetapi ada juzuk-juzuk ibadah lain juga perlu diaplikasikan. Maknanya meluas sebenarnya, tidak terhad kepada kita tu lah. Cuba doktor jelaskan satu contoh kiraan haul ke, penyusuan ke, tempoh mengandung ke, baligh ke. Kita nak cuba memahami. Dalam situasi kita kata pengiraan penghitungan itu, kita ambil contoh perbezaan. Kebiasaan dalam qamari ini dia hanya 29 dan 30 hari. Okey, faham. Kalau dalam kalender syamsi ataupun kalender Gregory yang kita guna, dia tidak terikat dengan penghitungan fasa bulan. Dia ada 29, 30, 31. Saya tertarik dengan satu kajian dibuat oleh Profesor Ilyas USM dalam buku beliau Sistem Kalender Islam, apabila menyentuh soal perbezaan hitungan ini. Yang mana sebenarnya kalender Gregory atau Syamsi ini disusun secara sembarangan dalam istilah beliau. Berbeza dengan pengaplikasian qamari pada hitungan tu, dia betul-betul merujuk kepada fasa-fasa bulan. Mana apabila sampai hujung 29 ke 30 dan hitungan itulah diambil kira sama ada dalam soal seperti tadi tempoh haul zakat, ataupun kita ambil kira apa lagi contoh tadi tempoh susuan. Begitu juga al-mafqud, satu lagi kes tempoh hilang seseorang. Okey. Doktor, berbaki 2 minit ni mungkin secara rumusan je lah. Kita dah nak tutup gelanggang kita. Rasa macam cepat masa berlalu. Linda banyak soalan yang kompleks kan. Bagaimana untuk kita mewujudkan kesedaran dalam kalangan masyarakat kita ni tentang kepentingan untuk mempelajari ilmu falak itu sendiri? Terima kasih. Saya tertarik untuk berkongsi sedikit pengalaman kami lah dalam situasi cuba memasyarakatkan ilmu falak itu. Mana kita perlu bekerjasama, berkolaborasi dengan ramai pihak. Contohnya, walaupun ilmu falak ini satu juzuk dalam disiplin syariah, terutama selalu biasa pemain dia adalah Jabatan Mufti, unit falak, tapi kita bekerjasama juga dengan DBP misalnya, Dewan Bahasa dan Pustaka, bagaimana ilmu falak ni boleh martabatkan jawi supaya generasi muda ni minat memperkasakan jawi melalui ilmu falak. Itu contoh. Kita juga bekerjasama misalnya dengan Persatuan STEM Kebangsaan, kerana ilmu falak ni melibatkan penghitungan, pencerapan, penakulan. Jadi bagaimana kita boleh kita kata embed, serap ke dalam aktiviti STEM. Mana dengan pendekatan-pendekatan interaktif sebegitu, kena lagi dengan perkembangan teknologi. Misalnya kita ada teknologi terimbu, AR, MR, VR. Kandungan ilmu falak tu kita boleh kita kata serap ke dalam teknologi itu untuk menarik generasi baru supaya mempelajari ilmu falak.
Okey. Dan akhirnya kita akan ada Al-Khawarizmi model. InsyaAllah. Baik, terima kasih Dr. Muhammadin Abdul Niri daripada Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya atas perkongsian itu tadi. Baik, kita nak berehat dulu. Hari ni rasa bersemangat. Tak tahu lain macam semangat hari ni, Helena. Biasalah, kadang-kadang make upnya, kadang-kadang compare-nya. Itu pun mainkan peranan dan juga pihak produksi di dalamnya juga. Jadi kita nak berehat dulu, terus setia bersama dengan kami dalam Apa Khabar Malaysia. Kita kembali lagi selepas ini.